Allah Subhanahu wa taala. Bila kita membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembuktiannya itu perlu kepada iman dan amal. Mesti iman dan amal. Sebab itulah tuan-tuan, saya menaruh kepercayaan kedatangan tuan-tuan ke surau yang bertuah ni tuan-tuan, bukanlah kerana saya datang, tidak, tetapi kerana majlis ni tuan-tuan. Dengan harapan kita tahu tuan-tuan, kita nak dapatkan pahala, kita nak dapatkan keampunan Allah, kita nak dapatkan ilmu, kita nak dapatkan dorongan dan motivasi untuk kita memperbaiki diri. Sebab kita faham tu tuan-tuan, bila kita mati besok tuan-tuan, tak ada siapa yang nak ingatkan kita. Tak ada tuan-tuan ingatkan kita. Kan? Bayangkan tuan-tuan, kalau kita meninggal tuan-tuan, yang ingat kita ni tuan-tuan, yang selalu berjamaah dengan kita itulah. Kan? Kau tak dengar ke apa dia? Latif meninggal, Latif. Bukan Latif yang JAKIM tu je. Latif yang dekat kerja tu Bukit Beruntung contoh. Kira kan dia. Nampak lagi tu, ketat lagi tu. Dia kalau meninggal ni longgar-longgar. Tuan-tuan, dia kalau nak meninggal tuan-tuan tak menyandar duduk tuan-tuan, dia menjalan kan. Tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi lagi disayangi sekalian, sebab tu tuan-tuan, ulama kita dulu-dulu tuan-tuan, mereka ni bijak. Bukan saja pandai, tapi mereka ni bijak tuan-tuan. Maksud bijak ni, mereka ni tuan-tuan menjaga agama ni bukan memikirkan diri mereka yang semasa mereka, tapi dia memikirkan generasi kita ni tuan-tuan. Kan? Sebab tu tuan-tuan, saya bila ceramah Maulid Rasul, Ma'aridah, Isra Mi'raj, ramai yang datang. Berbanding masa kuliah maghrib tuan-tuan, Masya Allah tuan-tuan, ya Allah. Kan? Kalau macam ni Maulid Rasul, kuliah maghrib mungkin 5-6 orang lah, tapi ini dia datang tuan-tuan kan. Iya tuan-tuan kan. Ada satu, kalau lah kalau di kawasan Felda saya ceramah, mungkin ramai lah tuan Felda kan, rumah dekat-dekat semua kan. Tapi generasi pertama Felda, yang ketika saya mula masuk ke Felda tu pada awal tahun 2000 tuan-tuan, ramai tuan-tuan, ramai betul, meriah betul, penuh masjid tuan-tuan. Tapi bila saya datang mutakhir ni tuan-tuan kan, dah tak ada dah. Orang generasi pertama tuan-tuan 2-3 orang je. Dan yang muda-muda pun tak ada dah tuan-tuan. Budak-budak pun dah sikit-sikit je tuan-tuan. Yang pun seorang je tuan-tuan, masya Allah. Kan? Sebab besok nak sekolah katanya. Tuan-tuan, masya Allah. Ya tuan-tuan, ini perubahan ni tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, dia menggambarkan kepada kita, masyarakat kita akan datang apa. Kan? Apa yang terbentuk pada hari ini tuan-tuan, hasil tuaiannya 10 tahun akan datang. 10 tahun akan datang tuan-tuan. Apa yang kita fikirkan hari ini, bermula dengan apa yang kita buat tu, dengan hasil pemikiran kita, hasilnya tuan-tuan 10 tahun ke 15 tahun yang akan datang tuan-tuan, ya Allah. Kan?